Jom korang, kita nak tunjukkan macam mana korang boleh dapatkan nombor akal korang, juga dikenali sebagai rahsia terpendam dalam diri korang. Let's go. Kalau orang ni lahir 20 hari bulan 5 2003, okey, kita tambahkan nombor 2 angka menjadi 1 angka. 2 tambah 0 bersama dengan 2, 0 campur 5 bersama dengan 5, 2 tambah 0, 2, 0 tambah 3, 3. Okey, kalau sekiranya dia lahir pada tahun 2000, 0 campur 0 akan jadi 5. Jangan tanya kenapa, ini adalah formula dia. Okey, so 2 campur 5 bersamaan dengan 7, 2 campur 3 bersamaan dengan 5, 7 campur 5, okey, 7 campur 5 bersamaan dengan 12. Okey, 12 ni kita kena jadikan dia angka satu digit. 1 campur 2 bersamaan dengan 3. Jadi kat sini 7 campur 5 bersamaan dengan 3. Okey, so ini adalah nombor akar yang kita nak cari. Banyak rahsia sebenarnya dalam personality terpendam ini ataupun nombor akar, bukan nombor ekor. Kalau nak tahu setiap satu nombor, apakah personality dia, apakah kekuatan dan kelemahan dia, macam mana kita boleh menggunakan personality ini sepenuhnya untuk manfaat kehidupan, pastikan korang follow rapat-rapat video-video yang akan datang seterusnya, nombor 1 hingga nombor 9. So cepat-cepat follow, like, komen, save dan share video ni kepada lebih ramai kawan-kawan korang supaya diorang boleh belajar rahsia diri mereka sendiri.